2019 tahun yang ke-10 kita orang kahwin, saya mengandung. Itu magic lah. Memang magic sebab selama 10 tahun saya berkahwin tak pernah, selalulah memang selalu check pregnancy test tu kan, tapi tak pernah double line. Tapi orang kata yang ini dia ada ceritanya. Saya tahu saya mengandung, tapi dalam masa yang sama saya bleeding. Dia sebenarnya macam mana nak cerita? Kira macam berita happy dengan sedih tu datang sekali. Dia sejuk tanya saya. Dia macam ni. Masa tu saya dah bleeding 19 hari. Tapi saya tak tahu, saya fikir macam ni. Fikir period yang biasa je. Aku period kot sebab mungkin aku dah lama tak period kan. Period. Saya pergi jumpa doktor, pergi klinik. Doktor pergi klinik tapi doktor tak buat pregnancy test tau. Dia cuma kata, oh ni kencing kotor je.